Dia kadang-kadang kita tanam tebu, tanam buah mangga, macam-macam pun. Makhluk-makhluk perosak ni seperti kera, moyek, beruk, macam-macam, babi dan macam-macam datang nak rosakkan kehidupan tanaman dan semua. Dan kadang-kadang mereka ambil makanan lagi, tupai pun sama juga. Jadi kalau macam ni tuan-tuan semua, ustaz ada terima dah satu petua daripada guru ustaz. Dia beritahu kalau boleh tuan-tuan kalau tuan-tuan ada kebun, tuan-tuan baca ayat kursi. Baca kursi sambil tuan-tuan berjalan keliling kebun tu. Kalau tuan-tuan ada pagar, kebun tu berpagar, tuan-tuan baca kat dalam tu. Sambil baca kursi, sampai baca, jangan kira daripada mula pintu depan, tuan-tuan baca sampai jumpa. Bermula ikut arah kanan ni, ikut arah kita macam tawaf, kita baca ayat kursi, baca sampai jumpa balik. InsyaAllah tuan-tuan, kalau tuan amalkan setiap kali tuan-tuan berada di kebun, InsyaAllah tidak ada makhluk perosak akan kacau. Macam rumah kakak ustaz di Kelantan, ustaz bagi dia amalan tersebut, anak dia amalkan, alhamdulillah tuan-tuan semua. Sekarang ni tidak ada lagi makhluk-makhluk perosak yang merosakkan tanaman-tanaman dia, ataupun kita kata barang-barang yang dia ada dalam itu tidak akan kehilangan. Yang baik kongsikan kepada sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.